Okay, hi guys, welcome back to my channel. So today kita nak buat video apa? Ta-da! Kita akan buat challenge. Okay, kita nak buat challenge apa? Dekat tangan saya ada nasi ayam Pak Gembus. Okay, korang mesti pernah dengar kan Pak Gembus kan? Dia ada lagi satu Top Global, tapi dekat area saya ni tak ada Top Global yang berdekatan. Jadi saya beli Pak Gembus je lah. So challenge-nya adalah saya akan habiskan nasi ayam Pak Gembus ni tanpa minum air. So last baru saya boleh minum air lah kalau saya dah berjaya habiskan. And saya ambil sos pula. Saya ambil sambal dia extra pedas. Okay, so let me show you guys kejadiannya lah. Yang bestnya kan Pak Gembus ni sebab dia punya bag cantik weh. Dia bukan bagi paper bag ke ataupun bag plastik ke, bukan. Okay, dia bagi bag terus. Yang korang boleh bawa lah pergi mana-mana kan. Letak apa-apa kan. So cantik. Design dia pun hari tu saya dapat yang lain. Yang ni yang lain. So nicer. Okay. And kita ada dapat sambal of course. Okay, ni saya ambil extra pedas tau. Extra pedas. Nampak? Boleh nampak cili dia betapa banyaknya. Tacut. Saya letak dulu. And dia ada bagi juga kicap. Kicap manis. Of course kalau makan ayam gepuk ke Top Global ke mesti kena ada kicap kan? Of course. Okay, dan nasi ayam Pak Gembus korang. Saya ambil yang apa ni? Kepak. Saya suka ayam kepak. So, yalah. And saya ambil yang special lah. Tak tahu lah special ke tak, yang ada kobis goreng tu. Saya suka kobis goreng yang hitam-hitam tu, sedap. Okay, so macam susah saya nak makan dalam ni. Saya akan transferkan ke dalam pinggan. Okay, so sekejap lagi korang boleh lah nampak. Tunggu, okay guys, saya transfer sekejap. Dia sisa ayam. Ayam dia tak ada masalah guys, biasa je. Okay, dia ada tahu goreng, dia ada cempek, dia ada timun-timunan. Okay, bagi saya susah sekejap. Sebab susah kalau korang nampak nanti. Okay, kobis goreng dia hitam. Tapi hitam je sedap ni. Banyak yang kobis je. Banyak tangan ni, habis kobis ni. Okay. Jangan save operator. Dan nasi dia. Nasi pun banyak jangan habiskan nasi mana ni. Saya tak boleh bagi biasa. Saya buat konten mukbang, saya akan bagi. Dan saya akan habis sekali je tadi. Okay, macam tu lah. Okay, habis. Macam mana? Saya buat tapi sebab ni challenge, saya kena habiskan juga. Okay, saya kena standby tisu guys. Saya kena standby tisu, okay. Sebab confirm saya akan menangis. Macam biasalah kalau saya makan pedas. Itulah kalau saya tak menangis kan. Wah, nampak guys. Okay, ni kejadian dia. Okay, sabar dulu. First saya akan letak dulu dia punya kicap. Kicap kena ada sebab dia kering. Saya tak suka. Okay, saya letak je semua kicap. Okay, done. Sekejap. Guys, sekejap saya buka dulu. Oh no, weh, kuat gila bau. Dengan minyak ada lagi. So sambal saya akan letak tepi, tapi saya akan makan semua, jangan risau. Okay, challenge dia kan saya kena habiskan. So korang, sambal weh, berminyak weh. Saya habiskan, okay, saya habiskan. Ni extra pedas, which is sambal ni lah yang paling pedas. Okay, saya akan mula makan, tapi sebelum tu saya minum air dulu. Supaya kejap lagi saya tak minum air dah. Okay, bila dah habis makan semua baru saya boleh minum air. Okay, kecuali kalau saya tak tahan sangat. So kalau saya tak tahan sangat, saya akan minum air. Bermaksud challenge saya gagal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Challenge kita, nasi ayam gepuk Pak Gembus dengan sambal special, sambal extra pedas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa yang kosong dulu please. Okay, yang kosong dulu. Dia punya apa ni, kobis tempe sikit dengan ayam. Okay,
Saya sebenarnya tak makan tahu ni tau, tapi tengoklah sekejap lagi. Dengan ayam, okey, ayam goreng. Saya ambil ayam yang crispy, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yum. Enggak. Enggak, aku habis goreng dia ni. Okay, now sambal sikit pisau. First makan dah pedas pisau. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dah letak sambal ya guys. Saya dah letak sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas. Ambil lagi sambal. Tengok saya cicah sambal dengan ayam. Makan dengan nasi Cicah lagi sambal. Tapi sebenarnya tak elok tau. First meal korang makan pedas, faham tak? Kan lah kalau pagi tadi korang dah breakfast, kemudian makan pedas tak apa. Ni macam saya first meal saya makan pedas macam ni. Jangan tiru tak latah je tak berani. Bukan nasi Saya suka sebab ayam dia crispy. Sedap. Kalau saya dah start menangis tu, korang abaikan je. Ada budak pula kat tepi ni. Saya normal makan pedas memang akan menangis, akan berair hidung. Tapi sebenarnya saya tengah menikmati guys. Sedap. Ni extra pedas lah saya ambil. Memang ambil je sambal tu sebab saya tak suka kering. Habis goreng sambal lagi. Nasi dia pun banyak ke? Sambal saya akan campur. Bismillahirrahmanirrahim. Rata ayam. Makan nasi. Standard tau kalau konten mukbang, korang dengar bunyi cucap-cucap. Okay? Memang itulah apa orang cakap. Itulah sebab kita buat mukbang. Dia macam rasa ASMR gitu. So kalau korang geli, korang tak payahlah tengok konten mukbang, okay? Pedas. Saya dah start pedas. Untuk hilangkan pedas,
Nampak tak saya nangis? Air mata. Okay. Selagi saya boleh telan, bermaksud it's not hurt me, okay? Walaupun saya nangis, tapi saya sangat enjoy the food. Tahu ni memang saya tak makan. Kobe ni saya makan, tapi dia terlalu bagi banyak, so mungkin tak habis. Dah. Cukup pedas, silakan ambil extra. Okey, sikit lagi ya. Sikit lagi guys. Sebab tu benda ni tak boleh stop. Saya tak boleh lah makan kalau tak ada lauk. Sikit lagi. Rasa nak habis dah. Last bite untuk nasi. Tak boleh lah. Dalam rasa ni rasa gila. Okay. Tinggal tahu dengan apa ni namanya? Kobe goreng. Gimana? Saya kalau makan ayam goreng, memang akan licin kan? Korang tengok. Ini pun saya akan licinkan. Nangis. Sikit lagi, tapi saya memang tak makan yang cili besar-besarnya. Okay guys, so saya berjaya habiskan ayam gepuk. Okay, dia part last tu je dah start menyengat. So, saya dah boleh minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Leganya. So korang, saya dah berjaya. And consider saya ni boleh makan pedas lah kan. At least saya boleh habiskan. Okay. And yeah, habiskan tanpa minum air. Tanpa minum air. Sebab saya pun tak tahu nak buat video apa sangat. Saya just buat konten makan je lah. Sebab makan, hari-hari saya makan. So why not saya record je video sekejap. Macam tu. Cuma saya kena makan dalam kereta lah guys, sebab dalam rumah bising. Okay guys, itu saja video untuk hari ni. Hope you guys enjoy. And korang jangan lupa tekan button subscribe. Okay. Lepas ni mungkin ada lagi lah video-video lain. Korang stay tune saja. And yeah, thank you so much guys. Bye bye.